kita mengucapkan berjaya membawa pulang RM1,000 sempena dengan pertandingan TikTok Raya peringkat 25 pada malam ini. Syukur Alhamdulillah rumah terbuka Don Harimau pada malam ni melihat kehadiran orang ramai yang di luar jangka melebihi 10,000 orang yang hadir pada malam ni. Syukur Alhamdulillah dengan kehadiran TYT Negeri Melaka dan juga Ketua Menteri, dan yang paling penting rakyat dalam Don Harimau seronok, meriah dan bersukaria hadir ke majlis pada malam ini yang kita anggapkan sebagai hari keluarga bagi pengurus Aidimau lah. Saya tidak anggap jamuan hari raya saya, tapi ini adalah jamuan raya keluarga Aidimau lah, yang mana mereka boleh datang dengan saudara-saudara, datang dengan sahabat andai, kenalan juga dijemput hadir sama. Jadi kehadiran yang di luar jangkaan lah, lebih daripada saya jangka lebih daripada, sebab dia bermula pada jam 5 petang tadi kehadiran dah bermula, dan kita menghidangkan lebih 30 menu makanan pada hari ini dengan penyediaan yang saya rasa alhamdulillah mencukupi untuk semua orang yang hadir pada hari ini. Antara menu yang utama sate, ayam golek dan lain-lain, nasi tomato, rendang, nasi empit, dan terutama gendang ulang-ala lah untuk orang ramai yang kita sediakan pada hari ini. Tapi yang mana dapat rasa lah, tak cukup ekor. Dan juga anak-anak kita dengan aiskrim, dengan juga mami dan juga cendaki untuk anak-anak juga yang diberi, dan juga sikit hari raya pada anak-anak. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir batin, dan terima kasih kepada semua pengunjung-pengunjung yang hadir pada hari ini di jamuan Hari Raya Perut Aidimau ataupun Hari Keluarga Don Harimau yang sudi meluangkan masa hadir ke jamuan raya. Dan saya mengambil kesempatan ini juga untuk mohon maaf atas segala kelemahan, kesilapan dan kekurangan sepanjang saya mentadbir di Don Harimau. Sekian, terima kasih. Selamat Hari Raya Aidilfitri.